Untuk gol Melaka Negeri Sembilan. Hantar lintang masih lagi kepada pemain Kedah Perlis. Satu tendangan yang baik. Satu timing yang baik oleh pemain Kedah Perlis ini. Gol yang pertama dilakukan oleh pasukan Kedah Perlis dan juga Melaka Negeri Sembilan. Seperti yang saya katakan sebelum ini, penguasaan yang penuh kepada pasukan Kedah Perlis berjaya menjadikan gol. Itu dia, gol yang kedua. Satu keadaan kelang kabut yang berlaku di dalam kotak penalti Melaka Negeri Sembilan dan berjaya dicuri oleh Kedah Perlis untuk menjaringkan 2 gol pantas memihak kepada pasukan Kedah Perlis. Oh, itu dia. Ada pelanggaran di sana di antara penjaga gol dan juga Melaka Negeri Sembilan. Agak serius. Perlawanan dimulakan kembali. Oh, antara terus kepada pemain ini. Satu lambungan sedikit tersasar, namun hampir-hampir saja menejah jaring. Satu gerakan yang menarik, tidak menunggu lama untuk membawa bola ataupun melakukan hantaran. Satu strategi, satu tindakan yang baik dilakukan oleh pasukan Kedah Perlis. Itu dia. Tendangan yang cukup cantik luar kotak penalti, menghadiahkan gol yang ketiga untuk pasukan Kedah Perlis. Penguasaan penuh yang dilakukan oleh pasukan hijau kuning ini. Dan inilah pemain yang terlibat dengan pelanggaran sebentar tadi. Kemungkinan pemain ini akan dibawa ke hospital. Itu dia gol yang keempat dilakukan oleh pasukan Kedah Perlis, memberikan keselesaan kepada Kedah Perlis ketika ini. 4-0. Oh, itu dia. What a save yang dilakukan oleh penjaga gol ini. Sepakan percuma yang dihadiahkan untuk pasukan Kedah Perlis. Hasil asakan pasukan Melaka dan juga Negeri Sembilan betul-betul di hadapan pintu gol pada minit-minit akhir perlawanan. Adakah berjaya sepakan ini menemui jaring? Sama-sama kita saksikan. Pemain berjersey nombor 17. Sepakan yang bakal diambil. Dan ini dia. Satu sepakan cukup menarik menuju ke bahagian top corner. Gol yang cukup menarik dilakukan oleh pemain berjersey 17 ini. Pasukan Kedah Perlis 5-0.